harga emas turun, perlu panik ataupun bertenang? Okey, kalau anda seorang penyimpan emas, ada satu perkara yang perlu kita kena ingat dan perlu tanam dalam kita punya mindset. Okey, kita simpan emas adalah emas fizikal di dalam bentuk gram, bukannya dalam bentuk harga. Okey, jadi bila harga turun, gram kita tidak berkurangan. Okey, berat emas kita tetap sama. Okey, matlamat simpanan kita juga tidak pernah berubah. Okey, jadi apa yang berubah hanyalah harga pasaran semasa sahaja. Okey, ramai orang gembira bila tengok harga barang naik. Okey, tapi risau pula bila tengok harga turun. Okey, sedangkan bagi penyimpan-penyimpan emas, okey, harga emas turun sebenarnya memberi peluang untuk kita menambah dan memborong sebanyak gram-gram emas, dengan pada harga yang lebih rendah. Kalau dulu harga emas 674 dulu dianggap mahal, hari ini harga sekitar RM590 per gram. Persoalannya, adakah kita dah mau panik melihat harga emas turun ataupun kita nak ambil peluang tambah gram-gram emas pada harga yang lebih menarik dan kompetitif ini? Penyimpan emas yang berjaya bukan mereka yang pandai meneka harga emas, nak naik ke nak turun ke tak, tapi mereka yang konsisten dalam membuat simpanan. So tuan-puan, tambah saja gram emas, buat pemuratan harga ataupun dollar cost averaging, sabar, sabar adalah kunci juga. Harga emas turun itu adalah sementara. Gram emas yang kita miliki adalah kekal sama. 100 gram kekal 100 gram. Jadi teruskan fokus kepada jumlah gram yang berjaya dikumpul. Bukannya turun naik harga emas harian. Jadi tuan-puan, penyimpan emas yang panik melihat harga, tapi penyimpan emas yang bijak, dia mengambil peluang apabila harga emas itu turun. So, pada mereka yang nak bermula, baru nak bermula, ini adalah masa yang terbaik. Tuan-puan boleh klik link kat bio. Saya akan bimbing tuan-puan menyimpan emas dengan cara mudah, betul dan selamat. Simpanan emas bersama Public Gold ini tidak ada komitmen dan ia hanyalah serendah RM100 sahaja. Assalamualaikum.